Ih lapar, ni gelap. Ih seram. Hari ini tetamu aku, uh, nama dia Erin. Dia bertugas sebagai kakak. Saya betul. Ini saya rasa pula. Dia bertugas sebagai accessory store manager di salah sebuah kedai butik menjual aksesoris jewelry. Jewelry untuk anak-anak muda ke? Waalaikumsalam. Yo, my daughter, yes. Untuk anak-anak muda lah. Tapi nama kedai aku tak boleh bilang lah. So, dia bertugas di situ lah. Sekarang di mana? Di Orchard dulu di Tampines, sekarang kat Orchard pula. Now kakak Orchard. Lagi lambat lah dia balik. Kita tak nak apa. Jauh tol tu lah. Lagi lambat lah dia balik. Dari L. Tak tahulah dari mana. Cuma kita tak bilang lah kat mana lah, company mana lah. Kalau sampai tahu dah. Ayah nak take away tak, saya bayarkan. Apa nak take away? Aku dah agak lah lain dari cerita dia. Abang belikan kereta mesti balik cepat. Puas aku. Ya, apa? My birthday coming soon. Ya. Lagi berapa hari? Lagi berapa hari dah birthday dia? Whatever. Baiklah dia lah dapat. Saya ada. Happy birthday in advance. Okay. Umurnya berapa sekarang umur? 33. 33 tahun. 33 kan? Oh, 23. Selamat hari lahir sayang. Aduh. Main semua Saya pun jual Hot Wheel. Pilih je nak kereta. Awak Honda Civic. Masya Allah, umur soldier. Betul. Berapa lama kerja dengan ni? Store yang kedai yang awak kerja ni? Itulah ramai termasuk. Kami 2 years industri. Tugasan awak apa kat sana sebagai store manager ni? Alah, tugasnya bikin apa? Tahu lah sistem. Yalah. Assistant means I'm the assistant manager to the store manager. Let's say the manager of day, I'm more of the people lah. Stream sekarang dah susah. Betul, dulu aku dah stream tau. Honda Stream. Dia panggil. Nak buat pada jawab aku tu dah ambil. Ni dia. Sayang persoalan air riding. Kau jangan sayang-sayang Orang jangan kau anak abah dah berpunya. Pandai dia. Lupa buat stream. So di sini kedai Fatty Bom Bom ni. Hai abang. Salam. Waalaikumsalam. Fatty Bom Bom ni buka sampai 2:30 pagi. Makan apa? Kita makan mana yang apa bukan lain Kemarin si Abang bikin yang lain. Lejik hawau. Sorry kan. Kat mana? Di Bedok Blok 209. Dia actually ada je new Upper Changi Road. Tapi betul-betul kat Bedok Central. She's the eldest here. Blok 209. Sebelah sini shop je. Dia taruh dalam cup lah. Beli aja sini untuk kita. Bestnya. Sebab aku tengok lah tadi aku pingin nak makan. Bismillah. Seti berborak masakan dia. Mak tu tadi. Apa tadi tak? Apa lagi? And that's what I do. So, yeah. If my store manager is busy, okay, I'll be one the store. Dalam store? Dia kat kedai je? Tak dengar? Kedai shift ke? Aku tak faham lah ni mic. Orang nak jauh. Tak bagus lah mic ni. Mana ladies? Tak ada nak masuk live ke? Semua cowok-cowok habis. Sekejap dengar tak? Sekarang dengar?
Kuat sikit berbual. This is my loudest voice. Anak belum berbual, mana tahu tak dengar. Ya, dengar. Okey. So, saya kenal itu. Habis atau lagi depan kedai depan tu. Katanya juga sekarang tak jumpa customer lagi lah. This is store lah. Yalah. This is store. So now I'm on the shop floor. So buat customer masuk pergi barang. So of course I have to layan customer. Customer ni tak banyak to help them. I'm actually a stylist lah. Stylist? Wah. Yeah. Si group a bit like dia Liza Izzati. Liza Izzati siapa? Si manage store ya. Dia buat ke? Siapa? Ha. Dalam satu kali berapa ramai staff yang kerja? Depends. Depends. Satu uni? Satu uni ke bos Monday and Sunday at least 3%. One per part. You alone lah. Tuesday to Saturday is only me and my manager. Ini pun lagi empat. Apa cakap tu awal store itu? Kita sama kerja store. Kecil anak. Kecil tak layan. Kita tak layan, kita layan apa? Aku tengah pusuk ni, benda ni sedap. Ada? Kalau staff tak ada macam mana? Spaghetti mana ada? Tak ada. Tak ada spaghetti lah. Tak ada spaghetti kan? Aku kena pulang ambil kuat. Kalau aku tak pulang main. Let's say part-timer never make it forward. I have to find cover from other stores. Then kamu? Then I have to look alone. Boleh handle tak seorang? Sekali je. I mean, I'm really easy. Tak boleh pakai mic. Tapi datang pernah dengar awak pernah tindik-tindik. Yeah. Tindikkan tinggal orang. Yeah. Tidak tak? Once my store, my guy as a manager. Guessing service. Apa? Guessing service. Eh, So basically before we can start our training, we have to go training first for guessing. Then from there we bukan. can sample yes. harata lah. Ha. Then I should place my name. You place your own year pakai tu tak penting baju ni. Eh, It's not paid. Transaction ada. ni. Apa pernah tersalah tindik ni? Ada. Ha? But then it's not my fault. Because the customer is the one yang move when I told them already that they can move. Like a statement, like yes. Lagi-lagi boleh tidak. But one time also, Apa yang dia? Awak tu boleh tersalah tindik gitu kali. Tapi diorang tak bising ke? Tak menangis ke? Galak sakit ke? tidak ialah. Tak ialah. Why kau pipi already? But for kids, why is because they gerak. So it's not my fault. It's not my fault. But they never blame you all meh? Adalah yang blame kita. What we can do is we can say that we already let me know that Kan, dia we are anxious already. dia bergerak. Masa nak tindik tu dia bergerak. Jadi yang punya yang sepatutnya tindik tu pelajaran. Salah, because that because it's like a mother. It's like kat atas sikit. Cacat tadi. Ni yang baru pas. Pernah tak nak tindik orang bersin? But for most basic, before we can proceed, we need to ask customer first. Dia dengan silence. Orang ni dengan silence orang ni then dia can basic. Within 24 hours tak ada basic dulu. Dia start sendiri. Dia dah kalau dia start jalan. Phone people very fast. Tapi pernah ada customer minta tindik tempat yang bukan-bukan. Asal juga nelfon dia tu. Apa? Dia si. Wah. Tempat pelik orang tindik mana. Pelan sangatlah suara. This is like my personal. Actually dia pelan tu. Dia pun pelan. I don't know lah respon. So I don't know what to say. Background yang kuat kan? Tahu Quran ya.
Aku mic tadi. Ah, off on the mic ni. Testing 1 2 3. Ni semua dia nak tunjuk kat tek-tek dia. Serius ah? Apa yang kau buat? Bom-bom tak tak. Itu berbual. Dengar tak dia berbual? Berarti bom. Ini selera masing-masing, Aish. Selera masing-masing ya. Nak dikelamat ke kau sini? Berbual? This is 100% volume. Aku dengar tak? Aku dengar tak? Aku dengar tak? Aku dengar tak? Sama je. Tak tahulah, aku give up lah mic ni. Apa-apa nak cakap dengan mic ni lagi lah. Aku dah order balik yang lama punya. Lamanya lagi better lah. Sekarang dengar tak? Aku tak payah pakai mic lah Okay. Sekarang aku berbual dengar tak? Aku tak pakai mic ni. Dengar kuat. Berbual. Dengar? Kau dengar? Oh ada keluar bukan ke dalam. I'm sorry to be as loud as I can. Apa? Dah tahu kita. Tapi pernah lelaki minta pendek dekat level tu. Boleh dekat anak abah. Dulu kalau aku tak tahu lama ni aku tak jumpa. Aku salam. Kan dia pergi ke hijau balik. Apa pasal? Anak ke tu tutup mic lah. Aku tengok lah. Tak, aku dah tutup mic. Kita berbual biasa je. Siapa? Wife ke? Bukan. No, don't worry. I'll be off the mic. Duduk wife abang. Thanks. As I was saying just now, IPS kids. Sini. This is right. Itu. Wife abang wife ke anak. Baru dengar. Kamu dengar anak. Mic tu sikit masalah, betul. So, As I was saying, I do piercing for kids and adults. So sometimes other customer ask me whether we do nipple piercing. Obviously, I say we don't lah, because nipple uses needle. Kita pakai gun, pierce gun. apa nak kerja lama? Sekarang ke? Dari teman. Not sure. Mana tahu kalau ada rezeki dia want to make me as a store manager, then maybe I will consider. Because I love fashion, I love to dress up. So that's why I don't mind working in big stores that sells accessories. Selain ini apa lagi? Apa? Yang work in Basically,
jual jewelry dengan dia single. Of course there is some customers yang macam very apa tu? Blok 29. Yeah. Very caring. Very. Karen. Apa tu? Macam tu sombong annoying customer. Cakap lama kan yang mesti kepada Karen lancik. Oh Karen Oh tak tahu Karen aku tahu. Kalau Karen aku tahu. Tadi dia punya ada shift lah. Kerja ada shift lah dia. Ya lah. Fish shift, mid shift, closing shift, opening shift. But for me, mine is full shift. So I work 8 hours to 9 hours. You work in this kind of line, you also akan encounter this kind of people. Belinya tak berapa, tapi dia punya demand tu tak ada. Jadi dia salah sebuah butik aksesoris. Kita tak bilang nama mana kedai dia. Ini pengalaman yang itu sendiri. Ada opening tak? Opening macam mana tu? Kerja. Tak kerja ke buka kedai? My kerja always cari orang. Kan? Santai, selalu nak orang. Kalau korang nak kerja, korang DM dia. Dia plan hari-hari. Makan dekat. Nah, Pak, dia kan ada macam mereka habis. Right. I don't know. I rather just work in retail. Dekat aku apa? Oh, outlet dekat mana? Di kawasan Central Singapura. Yeah, Nak saya. I katakan Orchard actually. Ocak lah. Tu je thing sini. Kita tak boleh sebut mana company, mana. Bukan sama. It ends. Oh, kau sama satu lah. Laju ni korang komen. Aku baca perlu jauh. Susah nak baca. Kau dah terajak semua. Salah bangsa semua. Journey berapa lama? It's about 45 minutes. It depends lah on the traffic. First from my house to the interchange nak kena naik bus. And then the bus from my house to the Pasir interchange is always very long. Probably I need to go at least like 1 hour already. Ocak memang banyak customer di mana. You are right, I am wrong. Alah, masa dekat outlet lain pun sama. Tapi aku yang faham Macam tu tahu lah. At first I was located at Tampines. No, my first store was at PLQ. My first store was PLQ. Then after that, I decided to study full time, study ASM. So they transfer me to Tampines because Tampines is the one that need assistant store manager. PLQ tak payah, PLQ only store manager. So since I decided to bring my heart to ASM, so I got transferred to Tampines. Only in Tampines, not even 6 months, or not even a year, but they already transferred me to Orchard. Because they say that I am capable to handle busy store, so they want me to experience lah working in a busy store. That's why they put me at Orchard. Semua orang mana ada apa. Very time yes, you are right lah. It's not really yes, and then you tak ada apa, obey dia pun tak kena. Hari raya first dia kerja. Ni first job. No? I don't know how many jobs. Dapat number of job lah. Job hopping. You need to spend 8 to 10 hours. Jangan koma. Alhamdulillah, bagus lagi. Kita nampak. Share dulu, kata tadi.
Last time, I'm not a friendly person. Last time when I was in primary school, I was a crybaby. Sikit nangis. I don't even want to go school. Benar. Aku tak buat cerita dia buat sendiri. But then ever since I masuk, Duduk, sengkok. but then ever since I masuk secondary school, terus I'm not a crybaby anymore. I'm like outgoing. Can talk to customer, can talk to people. Fauzi lagi masuk. Fauzi lagi mana? Dia Fauzi lagi dia artis lah dia. Akak dah sedap tu, tak payah kerja, malam lagi apa je. Tu Fauzi lagi. But how long you want to work this time, right? Stop. Tengoklah macam mana rezeki. Does this really can make your career path? Nanti dah work 4 years as sales advisor. Wah, nanti jadi housewife. Nanti mana pula? Nah, as in she's referring to Selena Nasi lah. Siapa hati tu? Lala, I tahu she's older too. Oh, alah. Tengoklah rezeki macam mana. So far I am already comfortable working in this line. Alhamdulillah. Oh, Lala Frey. Nampak sangat tu. Aku satu hari buat editing tau hari ni. Penat so editing. Anak jauh tak dengar. Abah jauh tak nampak. Susah ni. Waalaikumsalam lah ni. Yalah, because you tengah membangkit. Jadi dia korang akan berkahwin. Kalau kata yang tak stable ni, macam yang tak stable lah. Income yang tak begitu besar. No point. Waalaikumsalam. Makan apa tu? Kita makan kaju chicken. Kita akan tiba bawa minta abang spek besar. Lagi berapa lama kahwin? Tu kena tunggu partner lah. Sekarang partner tengah NS, so susah sikit. Berapa lama? Thank you, Auntie Lala. Apa? I'm sorry, it's too fast. 12 hours, really nice. Actually 8 to 9 hours. And then I got 2 of this. So basically I'm working 5 days a week. Korang doa-doakan lah. Kalau you want me to cepat kahwin, doa-doakan. Okay, amin. Boleh, tak nampak. Pesan balik. Tak nampak lah. Banyak laki lah macam ni. Ini jawab apa ni? Tak dapat nak elak. Apasal? You kerja nurse ke? Bukan. Bukan. I bukan nurse. Kau makan tukar-tukar tempat kahwin ramai. Apa tadi? Berbual pasal apa? Dia bekerja tugas sebagai assistant store manager di kedai Gori. Kerana cepat kahwin. Let your BF cari duit dulu. Dengar tu. Kasih mak ayah tahu tanggungjawab. You are right, I am wrong. What that's good. That's why I say tunggu sampai dah habis aja tu. 5 days tu. Kenapa misai tolong? Apa misai tolong? Saya nurse. Buat nurse pula. What that's good, 5 days work. Okay. Apa lagi? Asal benda ni tertunduk? Aku ikut tertunduk pula. Anak abang ke? Dia saya sebut. Cantik, see the father. Thank you. See the father and my mother. Alah, nak selit aja mak dia. Anak apa dia? Private clinic. Sekarang rumah dah mahal tau. Si dah ada lah. Anak ayah comel macam saya juga. Ayolah. Si the father applies to anak lelaki. The father like daughter. So kerja tu ada benefit. Bang, bila nak keluar retirement lawan Brock Lesnar, dia nak jual lah. Kerja jual aksesoris bestnya, all the best. It depends lah. Apa namanya, apa pakcik? Erin.
Erin Nadia. Kakak. Apa muka dah macam Goldberg. Salam kepala. Wow, nama korang ni nanti rasa dah macam dapat tahu which company you working kalau jual accessories. You know tahu je lah. Kita tak boleh mention lah. Lagipun tu company pun tak bayar aku. So no need to mention pun. So ini based on pengalaman sendiri sebagai seorang yang menjaga accessories lah. Aku ingat dulu kedai emas, aku fikirkan dia kedai emas, kedai emas tapi tak ada puncak komplek. Sekali salah. Kenapa gambar abang ada kat kontainer tu? Kontainer? Yes, saya pun tahu dah. Kakak beli father, kakak tell father don't drink too much coke sweet. Alamak. Waalaikumsalam Toy. Toy dah masuk lah. She should create her own. Betul. Create own apa? But I don't know how to create my own jewelry. Betul. Awalnya. I would consider, but I don't know how. Even though I was in business. Mention lah ni takut banyak boleh darat. Betul saya. Not because of that so. Betul lagi pun sini dia punya personal value. Jadi kita tak boleh mention. So disclaimer dia lah. Apa tu? Kenapa gambar abang ada kat Tupperware? Fatty Bom. Sibut orang. Ya, jangan stay. Stay lama. Jangan stay lama sama brand. You can upgrade yourself to go bigger brand. Wah, betul. Go for the bigger one. Kedai emas Yongchen. Tak mana tu bang? Kita di Changi Road, Bedok Central, Blok 29. Sini ada Fatty Bom sampai jam 2.30 pagi. Dalam dia abang bos Mahan, sekarang bos F&B. Apa ni kita brand set dia bang? You can upgrade lah. Is there any opportunity for you to upgrade yourself? That company itself? Jadi store manager. Store manager. Store manager boleh jadi, maybe boleh jadi Director? country manager. Country? Means what, di luar negeri? No, dah Singapore. Kenapa country pula? Country pula? No, country manager. Every company got in different countries. Aim for Swat ski lasis. Tak adalah, tak marah lah. Okey je, cuma aku nak sebut nama kau susah sikit. InsyaAllah kalau rezeki, kalau tersempat nanti say hi to you and tau. Wah. I don't know how you look like. I don't know how you look like. Dia ada titi, tapi titi dia tak berapa aktif kat dalam. Boleh masuk komen hi. Komen hi kat dalam. Dia private. You upgrade asyik kat kontennya. Apa you upgrade asyik pakai konten? Itulah tak tengok kan, boleh masuk kan. Tengok betul-betul dalam konten tu. Apa yang ada kat dalam tu? Komen hi nanti followers tu. Ramai bang. Insane. Nak abah letak abah punya live tak selalu. Sometimes. Kita kan auto dulu tak? Malam ni your daughter drive ke? Tak. Aku datang dengan siapa pergi auto mak dia. Apa No one was inside with me. She saw. Wifa. Is it Wifa? Bila ke? Bila. So yang datang story pasal yang CCTV. Bukan dia ada satu kat dalam. Lagi dalam pun reporter juga kat dalam ada dia tu. Actually banyak kat dalam. Cuma pakai nama-nama lain. Bang, besok saya tukar nama anak menantu abang. Aku mesti dah takut. Orang tu pasal iPhone bila nak kahwin. Dia dah ketawa tu. This place at Bedok Block 209. New Upper Changi Road. Fatty Bom nanti 2:30 AM. Ada one. Tu full lagi FOOL. Jadi tabi semua dah masuk. Nampak? Jadi apa kan? How old are you if you don't mind to share your age girl? I'm 31. No, I'm 16. No, I'm turning 23. Semua saya. Tiba-tiba timbul ya semua Turunlah untuk interview. Macam mana? Macam dah muak dengar. Orang perempuan I don't understand lah. Why lah? 24 hours 2:30 dia sampai 2:30 AM kan kedai. Sini semua tua. Itu saya bercakap 16 lah tak habis-habis. 21 dia tak habis-habis. Dah berbulu semua pun masih 21. Saya pun 18. Saya 4 years old lah. Tu lagi teruk.
Ketiak dah berbulu semua. Masih lagi nombor 1. Anak saudara tak bagus, tidur lambat. Siapa berbual bang? Siapa? Tanya umur pun cakap 25. Ya ke? Tak ada lah. Semua tu kat dalam ni creepy. Tak lah. Ni kan side track ni. Kita dia memabik orang Pasal aku side track dia tau. Itu hari pun side track dengan si toynya tunang tu. Ni lagi side track orang ni. Kita belum habis. Tergantung cerita. Bang saya tu tapi saya juga muda. Yelah. Kak, abang suka bagi pick up line tanggungjawab wanita. Tak perlulah cakap. Orang pakai sosok nombor berapa je kursi. Tak apa, tak ada limit. Senang respect. G. Kenapa tak balik? Sebab kita tak nak balik. Penat saya. Bantu tak nak makan boleh muka balik Pasir Ris, kita berjiran. Yelah. No, I want to buy. Tapi pernah tak your friend macam masuk juga bagus tak kerja apa ni, sales girl apa yang ada? All my friends, all my girlfriends are very good. I actually don't have so many friends. Dia tak ada kawan. Sama macam bapak dia, tak ada kawan. No, I rather choose a close amount of friends that I can trust. So I don't really have a lot of friends, but I have a good amount of friends that I can trust. Nowadays sales in Singapore tak Correct. ada good Quality compare. over quantity. That's right. Nanti dia akan beli. Aku pernah balik. But nowadays sales in Singapore tak berapa good. Compare lah anting datang beli dulu. Tu dulu. Depends lah. Sales girls ke retail assistant? Mana satu? Retail assistant right? I'm a stylist. Stylist. Translation abang lain dia cakap tak ramai abang cakap tak ada kawan. Dah ngantuk tu. Smaller circle better sis, better drama. You are right, I am wrong. Tak ramai dengan tak ada kawan lain. Oh lain That's why it's different. I have friends, just that not a lot. I mean, I'm also friends with mates. Amat timpil kamu tukar. Tak ada. Tak apa kita faham. Sedangkan apa? Receipt dengan receipt dia confused. Receipt lah. Aku cakap apa salah? Aku cakap apa salah guys? Apa yang tak nak terfikir ke nak tukar kerja lain? Cari kerja lain ke? Because I'm really comfortable with the girls that I'm working with. Nervous sebab ni salah-salah. Nervous? Apa yang aku nervous? Anak aku ni, okay, aku ceritakan korang sikit lah tak ada semua lah. Nancis masa kecil lagi, kau tahu tak, nak gembeng, Masya Allah, tak boleh angkat lagi daripada gembeng. I was a cry baby. Dia cry baby gila punya. I don't want to go primary school. I don't want to go school even. Aku tengah kan aku dekat sekolah dia sebelah rumah aku. Dia kat bawah rumah dia. Aku tengok kan. Kau imagine aku tengah tidur pagi tu. Aku mendengar guys dekat bawah tengah pakit nangis masuk sekolah. Aku tahu tak. Hati tisu. Anak perempuan gembeng tak apa kalau abang gembeng. Itu si Toy. Timid lah macam adik saya. Aku dengar guys dia tengah nangis kat bawah. Siapa kejut nanti dia grandma. Mak ayah kejut aku. Sebab anak dia tengah menangis kat bawah tu tak pergi sekolah. Aku turun guys dengan tak mandi. Dengan singlet dengan singlet langkat aku turun lah. Aku turun dah tak ada hilang. Dan one day lah, just one day tu aku dengan primary school lah. Anak first memang gitu kot. Mungkin kot aku cakap sekarang dulu abang gembeng juga kan. Tak, aku tak gembeng. Aku tak mandi. Okay, like that. Yeah, of course. I main like that last time. Apa tu? Teacher kalau call, kita tahu guys, tak ada benda lain sebab dia nangis kat sekolah. Kalau teacher dah call kita. So that day, teacher dia call. Aku cakap, alamak, dia mesti nangis lagi lah. Yes, teacher, can I help you? She cry again, is it? No. She's good already. She never cry anymore. Then, what happened? Now, just now she and the friend in the toilet. They've been climbing up the toilet. Manjat-manjat the toilet, guys. Really? I don't remember that. Aku ingat lagi. Tak ingat you? Aku, what? Are you sure? Yeah. So we have to really tell them off lah. Anak aku manjat. Bang, dah boleh tolong saya tak? Tolong apa? Oh, dah jadi Spiderman.
Sampai gitu kan. Sultan woman. Manjat. Dah manjat pula. Dah tak menangis. Manjat pula. Itulah dia kecil-kecil. Nangis je dia. Aku kena ketuk pintu dah macam Mak Albam. Tolongkan fries tu, saya lapar. Sekarang dah besar dah. Kan gandungan matahari gembleng juga. Alah, dari apa? Nak makan konon dalam bilik konon korang. Apa dia gembeng. Lain jadi cerita set track dia tau. Masih gembeng lagi tak? Okey lah, dah okey lah, dah besar kan. Oh. Aku sampai nak interview dah susah. Korang ni banyak sangat side track lah. And then okay, masa dia dah kerja ni kan, aku dah cakap dengan dia, umur dia dah 21, aku akan mana nanti si kahwin, encik yang gembeng. Aku rasa aku gembeng, aku confirm. Aku gembeng je guys. Kalau anak abang ni dah kahwin, aku sedih tak? Aku nangis ni, aku rasa aku nangis ni. Dia gembeng ni. So aku make it a plan for them. Okay, macam umur 21, aku cakap dia ambil lesen kereta. Aku bayarkan dia punya register kereta semua. Waalaikumsalam. Mereka. So she can take lah 21 21 years old lah, dia start ambil driving tu kan. Abang dia kahwin, anak sedih tak, dia suka. My first daughter. Aku tengok lah. Kalau abang yang kahwin susah, aku sedih tak, aku because for sure ikut salah. Very interesting today, life course that abang tahu. Ya ke? Thanks. So I plan for her, say take driving. So I pay for it, everything. Then the rest, I say you got money, then pay for your own practical. Pak dah makan dah. So from there 21 years old, during that time tengah COVID lah. Tengah COVID. So understandable lah, kerja ada driving pun susah. Betul tak? Senyap sampai dah 2 tahun aku tengok tak gerak-gerak pada tu. Aku sampai next, aku cung guys. Aku tak tahu, aku tanya dia. Aku tanya, sampai dah expired guys, benda tu tak gerak. Kau nak ambil aku pasir ke? Gitu. Habis lepas tu dia nak ambil pakai, dia nak ambil private pula. Okay lah, suka kau lah nak, kalau dah besar kan, sihat Alhamdulillah. When school, susah nak dapat slot. Alamak. Bila I dah nak pakai, Kurak dah masuk. Bawa kurak dah masuk. Mata dah ingat. Saya pun gitu bang, motor COVID dia terus malah lepas ni. Habis okay lah, fine, let her. So last year I take to private. So she take private lah. And this year baru dia. Kau imagine berapa lama? Lama guys. From 2021 ni 2 tahun 21 sampailah sekarang. Berapa tahun kau tengok? Lama. She give up. Actually she wants to give up after dah 4 kali 4 kali test kan. The 4th time she failed the 4th time. She give up. She don't want to take anymore. She meant that she cannot drive. Because I always like clothes. I'm like the king of clothes. So I say no, don't give up. I trust you can do it. So alhamdulillah the last one she passed. Aku the first few time aku datang automatic, auto. Pukul 9 dia punya ni, aku sampai pukul 9 lebih lah. So aku expect aku akan nampak dia tengah test lah, ada sikit or on the road lah. Asal aku sampai, aku masuk dalam, aku cakap mana budak ni tak ada. Dah turun guys. Turun pada office. Cepat betul. I feel come on it's the blood so really fast one. The first time I cried with the gym. First time Then the second time I never cried. I'm like, makan sayur tak makan apa ni, timbul masuk sayur. Tak ada mana. I also eat sayur. I don't like sayur. I only eat kangkung. Then the only sayur I will do. So we did try to that time aku really lah auto. Ask her to find what better job. I pressure her also to join as a stewardess. Yeah. But because of the height, she said because of the height. Actually ada je lubang boleh masuk. Just that she doesn't want. Kalau nak pas laju kena makan ice cream dulu. Saya susah. Aku contact banyak untuk masuk kerja stewardess ni. Dia to go through dia punya sequence lah. But disadvantage because of the height. Cukup. Tapi if you work as a normal, silap aku boleh lepas lah. Bapak garam tak? Kenapa stewardess? Sebab aku nak jadi steward tak dapat. Abang dulu stewardess ke? Aku salah dengar. Tuan tanya bapak garam tak? Bapak garam? Tak. Dulu dia garam. Sekarang dia garam.
Ya ke? Korang tu cakap cooking of lame, kelakar ke apa? Kau buat kelakar kan? Sometimes dia buat Pendek jadi steward ni ke? No, the steward ni because of why? The height sampai pendek tu sebab apa? Dia punya atas tu kita tahu lagi, so takut dia tak sampai. Apa kelakar sih? Hijab right? Ni to remove hijab. I think so. Kalau masuk tu, Emirates start lah. Apa perasaan tahu Abah TikTok famous? Bila pula aku famous? Aku tak famous. Dulu kecil-kecil. Alah kan dulu, he doesn't even know how to do live. He's not interested in doing live, TikTok, Shopee, Taobao. Then ever since dia tukar iPhone, first he know how to go Taobao, shopping at Taobao. Taobao, lepas tu TikTok. Then from TikTok shop, then slowly naik buat live. So yeah, last time he doesn't do anything. Habis kat But Malang. live, sometimes he live, blah, blah, blah. Then now dah dapat iPhone, look who's doing live now. Abah tunjukkan diri. Saya dapat iPhone, so aku kasih dia kat tu. Kalau macam Malang, King of Lame lepas tu pakai necklace yang Apple Day bagi. Just give money to daddy, so never feels anymore. Aku tak pernah ruang kerja gaji aku tak pernah minta Yang dia pernah kasih aku duit gaji dia pasal dia first time kerja The first time working right, that time you got pay. Ya. Aku tak minta dia duit, asal kasih mak kau je. Dia kasih, aku nangis Aku nangis tau. Habis lah rasa terbuka. Tapi sekarang dia tak cukup, dia minta dia. Mak tak tahu. Lagi lame bila dia buat untuk iPhone. Orang juga yang minta. Habislah dah tahu bergembeng. Orang juga yang meminta. Kalau aku tak buat, dah lama tak kasih pick up line. Aku kasih, korang cakap gini. So apa tadi aku cakap kan, dia lupa korang lah, saya try lah. Aku tak boleh buat cerita saya tadi. Aku dah tahu. Aku tak boleh interview pun, dah jadi cerita gini pula. Habis berbual gini tak masuk. Bang, besok tukar nama Abang Gembeng. Atau benda-benda patut dia expose. By all means, dia aku tak kisah. Tapi mesti nak buat itu. Aku nak botak terus. Tapi banyak rejection, mati pembangkang banyak sangat. Tak kerja botak. Tu bila nak perempuan kerja dapat first gaji berapa kali suruh anak bagi dekat mak. Betul, aku cakap gaji dia mana. So bang, cuba cakap dengan anak, abang bangga tak dengan dia? Manalah bapak tak bangga dengan anak dia. Itulah dah lari daripada topi. Kau tengok lah. Ada tu macam-macam interview dia orang. No matter who your dad is one day, when kalian tu jangan jaga orang baik-baik. Dengar tu. Ikut taman. Apakah perasaan anda sebab bapak dah jadi John Cena? No comment. John Cena. Anak aku ni, nombor 1 ni masih okey. Belum kenal anak aku yang nombor 3 guys. Anak aku yang nombor 3 lagi je pun. Dia lagi tak ada tapis ni, kau tahu tak? Aku pun tinggi kata tak, aku balik cakap kau apa. Walau, I thought baby mok baru balik. Asam betul. Bila flight pergi Vegas tak tahu. Muslim, dia pun doktor kan. Saya menantu nombor berapa? Nak ada bagi 10 anak ke? 10 anak. Itulah berbual-bual dia tak masuk. Kau nak cakap aku minta. Understand macam tu lah. Kopi cowboy ke, bunga api ke. Nanti kau tengok cakap minta train kan, nanti kau tengok train tu lah. Nombor 3 how old? Nombor 3 is berapa Sinilah 18 16. Pernah dia saya pergi dia aku tahu tadi kau nampak. Kan nampak? Betul tak? Thank you so much Sunflower. My first daughter is 23. Second one itu junior, muka macam aku. Perangai pun macam aku juga. Second Aisyah berapa? 29. 29 pula. 19 Sini gempeng juga. Tak. Ya, 19. Yang ni dulu test makan telur setengah masak kat rumah kan? Test telur tengah masak? Oh, you mean yang the machine? Yeah, it was me. Dia lah. Second minat Manchester ke? Yes. Ada lagi ya. Tak, bila nak ada van sendiri boleh combine dengan bapak. Why band? I tak band. Anak pun tak ingat, bukan tak ingat. Tersasul. Orang cakap, abang nak kerja Cina kan saya bagi cap lah. Cap apa? Apa dia cakap? Kau tengok aku korang set track aku lupa lagi nak cakap apa dengan dia. Terima kasih lah pun. Apa cap kat dia pula bukan kat aku? Wah, ni pilih kasih. Anak all girl ke boy? All girl. Sally all those. Waalaikumsalam Momochi. We are boy. Kalau aku anak 10,
Tiga ke ni lapan anak kan. Three. You got 3 boys. Aku ada 3 boy lah. Bagus. 5 girl. Kalau campur nak bulus aku ada 3 boy. Kenapa pula 3 boy? 2 je lah. Mochi, Oyen, Bambang. Lupa. Tapi Milo ada 5. Bulus aku ada 5. 5 nak bulus aku. Milo so. Contoh 6, satu mati. Gila itu. Apa ni dah cerita pasal kucing pula ni? La ilaha illallah. Dia cakap perempuan lah. Anak aku semua ada initial. 3 girls ya. Semua ada. Ada initial dia. EN. So, The red colour one. orang pun tidak kekurangan 3 power girls. Bapak pandai masak. Of course lah. I pernah masak nasi goreng, carbonara pasta Ni interview apa ni? Dia nak kahwin ke? dengan Ke penyanyi? Maggi. Masak Maggi dia. Aku masak king crab tau. I can see. Bang, kalau August jangan lupa buat air tau. Wasiat dia. My father is model dulu. Tu belum ada lah. Dia masih profesor. Aku profesor, mak dia bodoh-bodoh. Saya pandai kira pasir dan buat pantai. Mak anak antara berapa saya standbykan? Kat mana? Kita dekat Bedok. Fatty Bom-Bom sampai 2.30 pagi. Lalu tengah South Chili Crab. Memang muka macam Raja Emma. Cik pula. Macam-macam lah. Bersyukur je lah. Kita terima je lah kan. So anak aku tiga-tiga ada initial dia. Ada 3. EN. E dengan N. Tak kerja ke lama ni. Lepas bawa anak. Memang dia habis kerja. Suruh doktor dua pasal job scope. Itulah. Kita nak tanya pasal job. I don't want to share. Nak tu. That one, the past. My past job. The job that I work for. Yalah, but I think why suddenly you want to work this kind of line? Because I think I'm interested in working in a retail store, especially when it comes to drinks. Because I love drinks, business, E dengan N. Here, Erin Nadia. Second one, Erisha Nabila. The third one, Eriza Naila. Naila, kita orang putih Naila. Kalau Melayu Nila. Eriza Nila. Kenapa E dengan N? Entahlah. Macam boleh sambung-sambung nama tu. Itulah, orang kalau ada otak bisnes kan, orang taruh domination lah EN, Enterprise. Kita dekat mana? Dekat Bedok. Waalaikumsalam Muzan. Kita dekat Bedok hari ni. Fatty Bom-Bom sampai 2.30 pagi. Initial apa? Initial T. Main nama nice. Enterprise. Masa jet mana pula? Nama kucing apa nama? Yang pertama si Tofi. Kedua Mochi. Ketiga Oyen. Keempat Bambam. Kelima Maya. Actually, Bambam nama dia Magic Royal. Magic Royal apa nama dia? Nama kucing dia? Magic Royal Tyson. Tyson. Guess his birthday and whose birthday same. Bambam. Yang British O'Hare tu, Magic Royal Tyson tu, sama birthday dengan dia. Tengah kucing tak bisa kan? Sebab nama-nama datang tu. Coincidentally, his birthday same as mine. Sama hari. The passport, I can see his passport. Same birthday. The dates. So since I'm turning 23 next week, he's turning 3 years old. 2, 3, 3. Ada Maya. Maya lah. Grumpy cat. You know, Maya yang birthday actually sama dengan sama. Dah bagus lah tu. Ya, birthday saya 19 April. Sila take note. Wah, tiba dah 19 April eh. Birthday aku korang senyap je. Kau tak habis kan? Lemak membazir guys, apa ni? Sudahlah bang, birthday abang pun tak nak bilang. Yang ni abang panggil apa? Yang ni yang panggil apa? Tapi apa birthday dia, ni awak risau fair. Thank you Lala. Erin lah panggil dia. Alamak minta tahu dia. Birthday abang pun kita tak tahu. Civic, Tak apalah, birthday aku dah tua lah, tak payahlah birthday. Jauh lagi pun. Macam kau tahu Rizik, aku tak bilang kau pun. So, panggil, oh yes, for sure panggil dia apa? Erin je lah. Nat. And then call her Nat. I call her Erin. My parents call me Nat. Macam mana kau tahu ni? Aku minat saja. Tak bilang pun tahu.
11 Oktober dah tua umur berapa? I think I'm younger than you, lagi spicy. Abang kasi dia number lah birthday. Tengok wajah abang je kita dah tahu dia minat Adidas. Okay, apa kan kalau aku dah lupa pun nak tanya korang ni. Sekarang aku panggil kepala pistol kan juga. November. Birthday saya November 28. So, tambah saya mana tak tahu. Awak tak terfikir nak bikin your own accessories. You already have dia punya base tu. Maybe you can design your stylist lah. You can design your own. Same dengan my father. Then you can do your own branding lah. You work that kind of line. Of course you kenal orang. Maybe kakak Lala tu boleh tahu. Style Malay. Kakak Lala Malay know someone that can do. You have your own design. Then you tell the designer what's your job. Her job is that one lah. Stylish. I'm a stylist and assistant store manager. Assistant store manager. Yes, sir. So you have the passion for this thing. Passion tu penyakit lah, tu pesakit. Stylish bukan stylish. Mana yang tahu je lah mana company, tapi kita tak boleh wawarkan company mana lah sebab dia punya sendiri lah. Just start creating a portfolio of your accessory, then find someone to grab. Yes, ID you are right and wrong. Actually, you must have the idea. In the future, owner CEO insyaAllah. Betul? Very creative lah you girl. That's why I say, you really minat this thing, then you should do your own branding using from your own design. I can you design. Adidas, Nike, or maybe my face. Okay wah, stylish. Buat baru dia style. Maybe put my face ke. Start yang jangan tunggu-tunggu, betul. Kerja freelance ke macam mana? In one of the company. Full time. Copyright. Yalah, dia tak boleh lah, tu copyright. Ini nak her own design lah, something like that lah. That she had dia punya own branding lah. Her own design yang orang tak buat kan. Maybe she can do something new lah. Now, accessory dah makin berlambak-lambak kita pattern-pattern dia. Lah, you see, Labi dah kasih EN Jewelry. Tapi tak? Okay wah, initial. EN, orang style juga. EN ada rupa macam malak. Malaki, apa Malaki? Ini Syarif sikit. Also from the store, the design and then you incorporate your own. You are right. EN design dah banyak kasih dia. Tak macam you lah, you can do create and start small first. There's someone inside yang ada tahu lagi sebenarnya. Nanti datang as beauty advisor, makeup, and skincare banyak kena belajar. You have to do usaha lah. You duduk dekat store tu, kat your store, dan you tengok macam mana design. Then from there you brainwash it. Brainstorm tu brainwash. Brainwash ini kan? Brainwash ini apa? Salah. Brainstorm, brainwash lah. To start from young, yes. You have to start early. Kalau you ada minat, you do it. Then from there, when people see your design, all this, orang akan nak go. Tahan kelakar bang. Brainwash lain, nanti kena gigau. Nak pergi hypnosis. Hypnosis tu apa? Bukan hipnotis dia ada lain tak kira. So a lot of things you need to learn lah. Brainwash mati lah nak. Kedua kita tutup live macam biasa. Kalau lama tak sedar. Hypnosis tu kalau hip tak ada sister hypnosis. Buat kelakar apa ni? Ipo tu badak semua. 34 years is very very long. Oh, you umur 34 tahun sekarang? Lala 34 tahun Oh, kau kerja 34 tahun. La ilaha illallah. Kalau Brainiac Academy Superman, bang kira burger please lapor. Dah tutup dah. Ni belum 2.5. So nak kena pelan-pelan lah kerja kalau you really minat lah. I mean you can rope in your sister also. Your Alicia pun minat apa benda-benda accessories ni. Maybe you can rope in korang adik-adik duduk berbual lah, berbincang.
Ini tak ada. Step by step. Jangan step debok sudah. Bedok bos. Saya dah 50 series dah senior. Oh dah 50 series juga. Kira awak lagi ni lah senior pada kita. Semua EN dari. Collab that's why collab. Bukan collab. Bukan collab collab tempat jatuh. Ini collab. Nampak? EMCs. Macam-macam nama dah keluar. Wah, makan malam ni ada dayang teman anak abah ada cerita interesting tak tentang dia shoplifting. Aku nak cerita lah tadi. Orang ni tu collab. Shoplifting ada satu kali. It was when I was at PLQ. Ya ke tak boleh panggil abang? Tapi the shoplifting thing, I actually didn't realise that this person shoplift. Because I was alone in the store. It was in the morning, but I was alone in the store. Then I was doing my stuff. I didn't realise that someone curi one of the jewelry. Until few days later, I think 2 days later, was it the day itself? Tiba ada police datang. Police? Dia datang in the store. And then after that, they tell us lah that is this the barang? Is the barang that the person take from here? Because this person curi this barang together with other stores juga kat sana. How you know that tu barang kedai tu? The brand name is right there. Oh, ada brand. The brand name is right there on the box. Okay. Yeah. So I said, yeah, this is our from our store lah, our kedai. And then the police just touched her that this person curi, and then she also curi from other stores. And then they asked her if I could see this person lah. And I said, no, I didn't see this person. Okay. Like I didn't get to see this person in the store. I don't remember. So I was alone. And so I was like entertaining some person doing my own work. Shoplifting ni kenapa dia naik lift lah? Okay, shoplifting. So dia naik lift lah. Know that this person still from our store. That's where they minta macam details to this. Then they asked me to go down to Bedok Police HQ to interview like interview lah, like what happened, what's the storyline. So I just see that I didn't realize that person coming before. I didn't see that person. Then they show the picture of the jewelry. Like, is this confirmed from our store? Then I said, yeah, it's confirmed from our store. I know this is from our store. The jewelry is literally right there. Then I check the inventory also lah, that day when the containers come. Then I check. Insert. Apa maksud insert? No lah. Apa? So I check the inventory, I scan. Kat situ, kat shop tu letak ada 8. 3. But then when I check on the picture itself, there's only 2. So one of the barang is the one that the person curi lah. Yeah. So satu kali the shoplifting. So go through. Kenapa dia panggil shoplifting? Kat mana listing dia? Kenapa tak ke senang dia cakap shop theft? The shoplifter is not Why dia orang call lain lifter? lah. Lifter tu apa? Orang naik lift. Naik lift. Macam sama juga kita makan nasi goreng Thai. Kat mana Thai dia? Tangkap. They really tangkap her when she curi from other stores. Then at first they say lah that they're gonna go for a trial macam court, because that person say she never steal. She cakap she wasn't stealing. Court So memo. Court memo. Kau jual barang tu. Kita dekat barang kau. No, not. Okay. Kedai lain. This one, she will go to court. Masuk court. Oh, cakap lah masuk court. Aku dengar pergi court. court. Dia nak beli apa dekat court? Shoplifting masuk. Tapi salah satunya yang mencuri tu semua all girls, no guy. Serius ke? Girls lah? Curi? Depend lah. Court. It depends. Depends on the barang lah. Kalau those jewelry, those stuff, of course those lah. Court tu dekat tu beli TV. Court tu lah. Mahkamah. The inspector wanted me to go down to court to give my statement, but they never get back to me. So I think You it's wait. already already. You wait. Sometimes it takes many years. I gone through. Yeah, I gone through. Kalau dia kena pergi court, the guys doesn't want to surrender. Want to admit. They told me if They will need witness. they told me that if let's say she mengaku, they won't contact me. So meaning technically they never contact me, means she mengaku je lah. Wah, anak cerita serius abang main. Tak apa serius lah ni. Kita berani suka pergi court. Langsung boleh beraya pula termasuk. Yes, I'm serious. Banyak kali I catch. Wah, akak ni macam akak polis lah. Banyak tangkap orang kan. Aku pun banyak tangkap orang dulu. Masa aku kerja arcade.
Jauh saya kat furniture dengan kos. Ada judge. Leceh juga kalau kena turun naik court for statement. Leceh guys. Kau boleh jangan lah. Serius lah. Jangan. Aku tak kena lah. Jangan surrender. Sini dia buka dia. Mak pepatah Melayu jangan mulus lagi belum kendur. Dah kendur pula. Aku dah kena guys. Leceh ni kerja. Apa? Oh ingat abang cakap orang kat tangga. Tangga mana pula? Aku lagi angkat drug tu. In possession lagi tau drug. So kecoh ni satu tulis aku dah nak kahwin tau. Lagi berapa minggu aku nak kahwin. Aku kena panggil tu. Pergi jumpa lawyer semua. Ikut je bang kenyang. Kenapa lawyer buruk? Bang, bukan. Bang, kalau perempuan curi hati saya, boleh kena kot tak? Sebab shoplifting. Curi hati kau lapang dia kan. Salah, dia tangkap ni buka sendiri. Habis apa lagi kes-kes pelik nampak tempat kerja? Tapi tak pernah ada kena kacau hantu ke kata. Habis tahun selalu ada abang. Kat tahun selalu makan apa? Banyak kedai media. Not a lot of food choices. Sebab one thing is mahal. So Ion Orchard tak ada banyak makanan halal. Tapi ada Lucky Plaza lah. But Lucky Plaza is so crowded on Sundays. Thank you lah Lasri. Dah mengantuk-ngantuk pun awak masih nak on. Never going makan at Lucky Plaza on Sunday. Nanti kejap lagi si Dia pula. Syam dah ngantuk ni. Orchard Tower ada. Nasi ayam gerampi. Best. The only thing that I always buy is 11 food. Orchard Tower ada. Bang hantu shopping malam-malam pergi dia orang tidur. Hai abah. Macam-macam. Yalah kadang pun kedai-kedai gitu. Kalau seorang-seorang pun seram juga kan. Kalau buat stock take ke malam-malam. Kita tahu dia. Ni dah timing awak dia. Kita dah tahu dah. Kita take note tau. Ada di seorang ni kata. Dia memang this timing dia dah ngantuk. Tak tanya anak, pernah tak struggle di tempat kerja like haters or bullying? So far, working at this store, no haters or bullying. Sebab kita semua girls. So, Girls yang lagi susah. no, but Mata merah. this one is okay. Antara klik ke customer. That's why I don't mind working. That's why I don't mind working, staying here because the workers over here is Ni. good. Abang selalu bully kita tak? Korang yang bully aku. Ada pernah layan self-entitled customer tak? Nak tidur lah. Dia. Okay, good night dia. Pagi, there was this customer, she asked me to help her find a bracelet yang tak terlalu, like the thing is not to use lah, not to fit lah. And after that, she made me take out the bracelet one by one because the Wow. bracelet is all in a bangle bar and then like stacked with many bracelets. So terpaksa lah one by one I take out because she want to try a new pair too, so before I take out everything. Yeah, after that, she don't want to buy all that. I take out everything but she don't want to buy. So I left her just cakap dia tak pergi dulu. Wait. And the other one, then she wanted to try cincin. Then this cincin got tag. So by right, we cannot cut the tag. She asked me to cut the tag. But she said she wants to try. Then like you said, I told her lah. Sama ni, sama. Si Din dah lost. Dia pergi cerita-cerita. Nanti dia aku bilang kerja apa. So yeah, so basically the ring got the tagging lah. Then I say lah, we cannot cut the tag for you unless you really confirm want to buy because yeah, it's memang like that lah. Then after that, Tak tengah sangat. I already cut Tukar posisi. Abang sengaja kan. I cut already for her. Dah nak habis pun Because time. she macam very like, I want to try this one specifically. Because I tell her, you can just try my ring lah because this one same size also. It's so different, it's all the same size. SM, every ring is all the same size. So I just asked her to try my ring. But she said, Jadi cibuk dia tak nak lah. But she said, no, she want to try that specific ring that she made. So okay lah, I just cut for her because she already dah macam put them for her. Okay lah, I just cut for her, I let her try. Then I know, never mind, I don't want, too expensive. Then I have to letak balik the tag, then letak balik. Macam like it's very leceh. Jangan cakap already, cannot take out the tag unless you are confirm buying it. You can just try from the other rings yang ada tag. Can do that, but no. Don't want to try that specific ring because you like the size will be different. But sama, SM is always the same. You, but customer is not always right. But you have to back to number one juga.
customer always right. No choice. Kerja mana yang tengah lost tadi tu, dia bekerja sebagai stylist, store assistant manager in one of the accessory shop, jewelry punya accessories lah. It's annoying when customers say customer always right. To me, they are not always right. Because sometimes they are stupid. No offense. But they are stupid. Are you saying I so stupid, customer? Huh? I mean, some people very stupid. Say already cannot try. Some people can still ask. Earring can try. So, dulu gembeng pernah tak sekarang nangis pasal kerja? Why you want to try earring when it's so unhygienic for you to try a earring that end up buying, then the next customer if let's say buy that one, then she end up have to use that earring yang you pakai. It's not unhygienic. What if your ear dirty ke apa ke? So every time they will ask like stupid question, can you try the earrings? No, you cannot try the earrings. Hygiene purposes you cannot try. Apa ni? Betul, customer not always right. Some sebut nenek receipt as nenek receipt. Apa siap? Nenek resepi. Itu big boss. Kat Bedok, yes, kat Bedok. I mean kalau customer tak puas hati, tak ada business. That's part of it lah. Yeah, but No somehow customer I always not want to overcome. Kalau lagi, I managed to settle the issue. Bakal sedap sikit. Tak dengar anak cibu bual. Some customer memang sengaja nak kacau. Test market lah. Sampai non test market. Aku dekatkan lah. Dekatkan lagi. Tak dengar juga aku tak dapat cakap lah. Weh. Ada customer cuba nasib je. Pernah tak tengah kerja sekali ada mak-mak nak kacau-kacau? Tak ada. Bagusnya kerja kau. Tak ada mak-mak ke datang dengan boy, dengan partner, dengan girlfriend tapi cuci. Main mata tengok. Tak ada. I don't focus on that. I focus on my work. Yalah, tapi mesti ada kan. Ada lain datang dengan girlfriend. Tapi mata cuci. I don't want lah. Tak lagi dai dah langgar kamera. Kamera gini dah boleh nampak hair scalp abang. Tu baru balik haji. Dia dah masuk dah. Bawa pura dah masuk anak Harun ni. Bang, cuba repeat balik 1 jam live ni. Sekarang baru dengar. Aku kelakar ke apa. Aku sok repeat balik takkanlah sebab awak kerja tak ada mata merah dengan awak ke everybody else. Takkan semuanya baik lah. Aku tak percaya kerja macam ni. Terlalu baik lah semua satu hati. Mesti ada yang tak happy juga. Ada yang tak terima juga, tak happy, mata merah. Tengok dia naik pangkat. Sekarang aku suka konteks mata biru atau hijau. Abah baik orang, don't worry. Kita bukan cakap nak kita baik. Ini tak orang tak kita. Nobody is 100%. Mesti ada cacat celah dia. Cuba tunjuk contoh bang, mata merah. Bilanglah Daddy kedai apa kita boleh support. Tak boleh mention. Maaf ya, we cannot mention the shop name. Lagipun kedai tu pun tak bayar aku. Bang, mata saya hitam bukan merah. Typo silver. Cuba cerita balik episode tadi. Kalau lepas dengar, tak apa, terima kasih. Mata lembu. Woi, tak mengantuk kau di DJ Kita ada lagi 8 minit untuk kita berbincang. Aku rasa itulah dah banyak kan kita bercerita pasal kerja dia. Saya tidur salah, tengok salah. So aku disclaimer dulu, segala apa yang diceritakan, apa yang disampaikan ini semua adalah pengalaman diri beliau sendirilah. Dia tak ada kena-mena dengan mana-mana pihak, mana-mana company, dan mana-mana kalau agak terasa tu tak sengaja lah jawabnya. Kan bukti saya dibeli. Bang cerita tadi apa endnya? Cerita kena tangkap ke bail out? Tangkap apa? Memang suka peach tea strawberry. I don't like peach tea. Saya tokong awak sebagai ahli kebunan zik. I tak suka peach tea. Jadi sekarang dah ada lesen kita, dah senang kan? Okay lah. Tapi nak kena rent kereta tu yang susah lah. Cari kereta. I mean for raya susah lah. Ada kereta okay. So kepada yang belum ambil lesen, ambil lah. Ambil je, jangan fikir kereta, ambil je. Important, lain kali boleh buat sesi retail semata bang. Boleh pengganti je kalau macam ni. Kalau datang store dia sebut on the way dapat diskaun kan. Itu nak kena tanya bos dia dulu. Kalau company bos tu okey, baru boleh. Next sikit your wife. Dah wife aku pula, satu family pula aku nak interview apa. Sebab ni baru dia.
Aku ada lagi nak interview bekas Mak Andam pun ada. Tengoklah bekas Mak Andam ni. Aku kalau dengan Mak Andam ni aku rasa aku kena buat awal pukul 8. Pukul 8 punya time slot. Tapi nak kena belikan kereta ni. Ada bang interview anak bulu lepas ni. Saya tengok bang interview anak mulus. Bekas stylist ada. Stylist MUA ada. MUA ada. Good aja nanti orang family cover interview janda sebelah rumah abang. Kau tak tidur toy, kau masih kat dalam janda jiran sebelah abang. Siapa cak aku tak ada, rumah aku sebelah apek tua, siapa lelaki tua jalan, bujang tua. Bujang telajar. Kau interview bekas girlfriend saya boleh? Kau biar betul nak aku interview tersasul aku. Interview bekas girlfriend kau buat apa? Kau biar betul nak aku interview. Jauhi dadah sekali janda. Apa sekati dekati janda. Kau jangan nanti aku interview kau cemburu pula kang nanti. Aku ni tak boleh. Bang, Kak Sal, siapa tu? Interview Kak Sal siapa? Kau check lah balik kau berapa banyak janda kau bring lah interview. Kalau interview kena walk in atau buat appointment dulu. Abang boleh interview untuk kerja baru saya. Kerja apa pula busy. Macam-macam suruh anak interview abang pula. Dia nak interview aku apa? Apa ni, saya masuk balik topik janda. Itulah. Tahu ni si Toy lah ni. Tiba janda. Mentang lah dia kahwin satu. Kau jangan cakap nama aku kuat-kuat nanti tu nak aku dengar. Abang boleh interview saya tak? Kan untuk kerja. Habis untuk apa? Anak abang Loki gaji 4 topik janda. Abang pilih yang mana? Pelawan janda. Aku ni reporter banyak. CCTV aku ni banyak. Lagi sebelah aku pun ada CCTV. Orang ni pun abang ada member Jan. Ada. Banyak. Next time live dengan wife pula. Dah berapa kali wife dengan wife dah live dengan dia. Bakal menantu masih kosong gaji. Tu tanya dia sendirilah. Saya summarizekan topik malam ni pasal janda. Lifting interview. Sebut-sebut Jan pipi makin merah bang. Itulah. Wah, kalau banyak Jan fat dengan March pun banyak lah kan. Bang, bila nak start interview cari menantu? Tadi ambil customer tiba merah. Dah pukul berapa ni? 1.17. 3 minit lagi. Apa last lagi korang nak tanya dia? Sebelum apa tutup live ni? Kalau nak sambung, taruh gift lagi. Nanti kena support MU ke. Rekod kawan dia Arsenal, darah up aku. Nanti semua lagi. Lepas makan kena jalan exercise. Tak ada gift, kita tutup kedua. Tak ada extend lagi. Kalau cuba kita ada lagi 40 minit. Sudah. Mana 1.17 sekarang 1.58. Lah 1.58 dah. Salah, lagi 2 minit. Tak ada, kita tutup lah anak abah Arsenal. Serius lah. Dah buang masa. Malam masih siang ni, memang masih siang. Tak boleh banyak-banyak. Samalah anak abah. Ni kita kemas-kemas ni dulu. Mana letak pinggan-pinggan mangkuk ayun ni. Kira siapa kasih gigi besar menang, memang interested. Satu je botol FC ke Arsenal. You are right. Tapi pakai baju Man C aku pula. Menu aku kat rumah. Kat rumah je. Tetap pakai juga. Sabar je. Kau cepat kan, tetap. Jangan jadi pemalas. Kita Habis kita berjalan dah. Kita berjalan ke berbual. Si Chan lah. Ni semua apa tu? Kita bawa balik. Sekejap kita akan kamar dulu. Menantu nak kena pandai kemas. Aku pantang kat rumah. Makan tak tahu nak angkat pinggan. Aku pantang. Jangan. Cuba lagi satu pikat lain Pak Siti bang. Kita tengok dia layan tak. Tetap pandai. Korang janganlah mengacau je orang.